Welcome back to my channel Palajan Bahir. What the shit? After a long aku tak buat video, so today aku decide untuk buat balik video. Tapi tak adalah sebenarnya. Video ni pun saja je untuk kenangan, kenangan pergi family trip, macam tu je. Itulah sebenarnya aku tak tahu macam mana explain sebenarnya. So harap sangat korang stay tune, tengok sampai habis. Walaupun agak bosan pun tengok je lah sampai habis. Tolonglah hargai saya punya video. Tolong sangat hargai. Mana nak cek? Mama, tengok Mama botol yang tutup rapat tak? Aku ID tak tutup rapat. Korang bawa kan dalam kereta tu? Habis tak kan kereta tu? Orang injet ni kan? Ali nak kena. Mani. Ali? Ya, jom ni. Mission ke? Bukan ya? Aku kan host. Oh, Kenapa lupa kau Kenapa host. kau tanya aku host? Asal tanya aku Lupa lah pula. Mani. Kalau aku host, aku main tak jadi. Jadi kau semua kau belakangkan semua. Comel. Ni apa ni? Gaduh. Kau ni yang gaduh je. Pelik lah aku lagi pelik. Sikit dah bergaduh. Bincang. Buang. Bincang. Ya, buat malu je lah. Kau rasa buruk sangat dengan bini kau tak make up? Malam kan kita kan Bomba dekat kucing siap melerak dua-dua orang kan. Macam ni ayah pasal video tak tekan. Kalau tekan habis lah. Siap, aku balut dah tangan. Waktu tengok orang muncul-muncul dah. Bye, jangan lupa mission Okey, kereta satu masuk semua. Baik, enak. Siapa Dah start dah. Dah start. Dah aku ikut tak? ID Aku ikut tak? Rasanya kau record. Dalam ni tak Nanti aku cakap balik. Start mission. Okay, mission start. Kau cakap sampai masuk. Okay. Jom. Mana ibu ni? Ibu Kamu yang direkam kenapa? Tak ingat nak bodoh-bodoh lah. Buat dah ini. Aduhnya orang dalam ni orang slow ke? Aida kau rakam tak? Rakam? Kau rakam. Wow, terlalu wow. Aku rasa mission kau adalah kena Apa teka-teka mission orang? sebab dia kan realistic. Tak ada teka-teka mission orang ada ni je. Jom. Tengok orang jom. Hati. Cepat. Buat mission lah tu. Bagi kau mission kau. Kamera. Kalau tak ada brand tu
kan masuk ke dia lah yang dulu dia tu tak sanggup makanan Macam kau masak. Awak ini. Dengan awak ni. Dah lah. Wah. kau buat mission lah nanti hilang Oh. nanti buat mission lah Kalau dulu. Dah sampai. Mani dah sampai mani saja. Dah sampai pekan keruh ni ha. Wow. indah ni dah Weh, berkalah hulu dah siap. Tepi lah. Kau serabut lah. Berkalah hulu. Tapi tidur aku rosak lah gila. pakcik tu tengok indah dia kata dah 10 tahun tak balik kampung Gimana gila. Dah sampai. best ni Bawa boleh duduk. Ada. Ya, tu betul ya. Ni pun ya. Oh, dengan ambil Mrs. dah Oh, susah. kecil. Ambil Mrs. dah susah Oh, ya, ya. Aku dah tahu. Tak cak masuk masuk Sila sampai bagi ganjam ni. Dati demam Dati demam Dia kata ada dah telefon apa ni ada pin. oh yes biasa dah Kira dia naik dia juga. Asal kau buka kamera juga katakan nak buat Aku mission nak buat mission. Kena buat mission. Katakan nak buat mission kata full Aku punya tu tak lain. Tapi ke mission orang tu ya tapi aku rasa dia tengah nak buat mission sebab dia buka kamera tiba-tiba Mission aku lain. Aku akan perhatikan dia Oh, dah lemak mana? Angkat barang. Berarti aku rasa lah macam dari tadi lagi kau asyik ambil barang daripada aku dari tadi lagi aku yang aku ni kau nak tolong aku Angkat barang. kau nak tolong aku berarti setiap kali tu kau record kau tengah buat mission aku tahu tipu Ni biluk. Aku dah rasa dah you cinta dia. tak mungkin aku kenal kau Angkat barang. Cepat. mission asal full Dia tadi nak dia kan. Ni tak Yang lima kali aku nak buat apa-apa dia nak tolong. Tak Ada pernah yang dia tolong. keluar. Dia dia buat mission kan. Tak tahu. Cepat bawa keluar yang kau nak. Setiap kali dia tolong. Bang aku ke sini bawa kat sana. Kenapa bye? Kakak pada belakang. Selok bang. Tak, kau macam kena pusing badan kau. Bagi belakang keluar dulu. Seorang tolong ke abang? Ha, belakang turun dulu. Habis saya tak naik juga. Tolong. Ini. Lampu ni. Bodoh lah. Lagi. Dekat mana dalam? Kat sini dalam. Dekat sini dalam. Ini kecil. Dia nak tunggu kat atas dia bawa dia. Dia tak buat duit. Aku buat Allah lah.
Kali-kali. Korang kan dua kan? Aku nak lupa tangan balik kan. Dekat belakang abang berbuih. Abang kencing. Tak ada lah. Ini sipu dia. Ya kan Izzah nak makan sipa lah. Kau tengok Izzah makan. Aku tengok sipu tak ada. Takkan aku nak lembat sipu makcik-makcik korang tahu ni. Sekejap lagi kena maki aku. Selalu diingat. Bawa kasut, bawa sipa ni harap. The next day. Mani. Tapi kalau Imani tak boleh buat pecah Imani. Kita nanti sama-sama kita. Sengit. Memang dia nak. Kemar. Bagilah. Tangan. Ih, kat kecil ai. Allah. Dia kisah mami dia. Tani semua yang lain ingatkan. Kan ingatkanlah macam-macam orang buat. Mami tak ambil apa? Apa dia siap rasa? Nak bagi duit dia habis lah. Kalau kita explain. Ya, saya punya office ni nanti ada. Dah. Bye. Bye Tok. Tidur lama lagi. Orang kata ketuk-ketuk kan. Kalau rasa kosong tu. Oh my god. What is that? Syam tarik. Lagi banyak. Ni sayang apa? Dia marah. Dia dah lagi sekali. Aku tak lagi dia. Tak luka kau. Dekat aku kan. Kita orang ada buat family day, mission family day. Ayam.
Gigit dia. Gigit sangat. Dia lagi jahat daripada aku kan? Tempat yang ada orang macam kau tadi kan kau cari macam buta-buta je. Rasa Belakang gambar. Boleh jumpa. ini gift mission semua ni. Aku rasa macam ni. Mission orang mesti susah juga kan. So macam aku Dan rasa senang ada susah. aku antara yang senang. So mission dia, tambah mission tu is dia kena make sure yang dapur kat atas tu kena settle. Sentiasa kena masalah. Sentiasa tak macam baik sangat ni kan. Dia bukan juga macam mereka tengok makan. Tapi dia kena sentiasa kena masalah gitu. Betul. Betul. Kita tengah makan tapi dia kena make sure meja semua kita kemas je semua. Tapi kau nak pindah kat mana? Aku dah ingat nak pindah dekat Okey. Sekarang dia pindahkan mission dekat Kak Lim. Mission tu kena sentiasa kemaskan meja. Sentiasa meja tu kemas lah kan? bagi dia kurus sikit. Okay. So guys, jom kita pergi cari Hin. Kena orang gamble. Jadi pergi cari Hin guys. Kita tak tahu. Kita tak diberitahu yang ada Hin rupanya. Tapi tiba-tiba dia cakap ada Hin. Okay. Jadi sekarang dia dekat bilik ni tadi. Waktu dia kata dia ni. Tak tahu dia sorok kat mana. Takkan dia sorok kat bilik orang. Tak rasa dia sorok kat bilik orang. Habis jangan sepah habis susah balik. Habis nanti terjatuh. Pak. Satu je lagi tinggal. Korang kena cari. Tapi yang aku boleh bagi bagi Hin, kalau korang jumpa yang ni, korang memang untung gila. Untung gila untuk yang siapa yang tak berjaya lagi buat mission. Betul? Memang akan beruntung gila. Tak? Tak ada. Dia betul-betul cari sebab dia nak complete yang mission dia. Tak, Nadihin aku boleh bagi tadi lagi sikit. Ada sama tu lagi sikit je. Maksudnya antara korang kan ada yang dah Tadi sentuh. dah sentuh benda tu. Tapi dia tak cari betul-betul. Bukan yang tadi. Betul tapi tak. Tak ada. Okey, dia belak. Kerusi, daripada kerusi ni ke depan. Ya, kenapa daripada depan ni? Ya, sampai kau. Weh, jangan cek. Tak ada sini ada. Korang ketiga dah duduk kat situ tadi. Nanti mirip. Mau kat sini. Tak.
Aku yang ni. We have to work. Aku cuba. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ting, ning, 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 ning. Dan apa yang kau dapat? Tak sikit. Lihat apa yang kau dapat. Siapa yang dapat dia tu Mulut Jaya. Tapi sebenarnya Kau belum jadi. So sekarang kau nak bagi orang lain, kau nak sorok. Tak terus bagi, tak nak sorok. Maksudnya tak nak sorok, lepas tu dia orang cari. aku nak bagi kat orang tu terus. Boleh tak? Boleh. Sebab ni up to you. Okay. Tak tahu? Kena cakap. Kena agak game dulu. Ada spy ke yang tak boleh dipercayai? Si. Kau confirm apa bagi idea? Kenapa dia kena Sebab kau dah bagi idea, so memang idea punya kad. Dia dah tak boleh lepas kat dalam tu dah. Kenapa ada suara ke? Tak ada, dengar dulu. Tadi Faiz, dia jumpa satu kad. Dia boleh buat mission untuk pindahkan dekat orang lain. Dia, sebabkan dia dah berjaya buat mission dia, dia create mission baru untuk paskan ke orang lain. And dia pilih kau. And yang mission tu pula kena sentiasa bersihkan meja. Jangan kotor macam tu. Kena sentiasa bersih setiap saat. Itu kalau masa tadi, aku tadi tak dapat tahu kan, sebab tu aku tanya kau. Lepas tu macam nanti kalau aku pegang kat tu tadi aku tak payah. Maksudnya kau dah berjaya sini. Kita sekarang ni kau kena buat mission dia. Faiz memang babi. Baca. One chance. Maksudnya kau dah berjaya buat mission. Lepas tu kau tak payah buat mission dah. Sebab kau dapat dia. Dia lantak dia. Dia satu mission tau. Ah? Apa? Ali ni satu mission pun. Tak tahu. Aduh, korang ni baik hati pula. Yang dah kahwin tu Izzati sebab ni gila dah raja ni dia. Obvious. Lepas tu pinggan siap masak. Izzati siap minta pinggan nak basuh. Ya bai. Kita tahu. Itu memang obvious dia. Sebab Izzati tak paling malas. pernah. Dia suruh kita je. Syed yang ni kau kena, kau jangan tunjuk kat dia tapi kau buat-buat je syahi dengan dia sebab nanti dia kita ke kau pula spy. Aku pun tahu. Tapi kau kena fake kaki kau ni benda lain. Okay dah. Ni dia keluar yang ada guru. Dia
untuk arahan host. Dua orang okey setiap bulan akan datang ke sini. Dua orang dia akan ikut. Kalau akan sebut kalau akan sebut cakap kertas hijau, kena cepat-cepat kita hijau. Kalau akan tulisan oren, kena cari kat mana tu. Ai mama dah ya. Telefon buruk mama, telefon buruk. Okay, mama cakap apa yang mama dengar kan? Yang mana halal tu mak kena cakap. Mama kena ingat. Tadi pemenang grup 2 bagi dia dengan grup 1 terjun kolam. Ni grup 1 menang bagi dia dengan grup 2 apa? Jentik dahi. Jentik Mama jentik ayam. Jentik lain. Dalin tu. Starlight je. Yang tu boleh lah, yang tu boleh lah. Boleh lah. Tak jentik. Tak boleh. Tak ada lah. Mama lah jentik orang. Mana boleh? Satu, suara satu. Kita orang belum juga. Suara satu. Alah. Game. Pak Intan. Apa dia? Apa? Oi, sakit. Sakit. Tak etek kot. Jangan bunyi. Jangan nangis, bila nangis tau. Cicak. Dia cakap macam tu waktu tu. Tutup mana Kan? pandai ikut cakap. Betul kan? Siapa lagi? Atau ya, baca ya. Nah. Sama lah yang satu-satu dulu. Hai, cari kertas kedua di tangan. Di tangga. Tadi kau ni kata apa? Okey, dah. Okey. Baca. Bagi Saya kedua tapi yang ketiga di TV. Abang tanya baca kan? Oh ni ada. Bagi mama baca, bagi mama baca. Bagilah mama baca. Ketiga di sini tapi keempat di bilik yang ada cucu. 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 Okey. Ayah sekarang ayah. Sekali. Sekali lah ayah sekali. Cepat. Selamat. Kita perlu buat kerja kat mana? Macam lah. The next day.
Bagi tahu mission kau. Samping orang tapi membelakang. Orang tu kena membelakang. Tak boleh pandang kamera. Aku nak tanya apa mission kau? Mission An. Love attack. Macam aku kena cakap sopan santun selama 5 minit. Lepas tu, so far kau berjaya buat tak sebenarnya? Apa mission kau? Mission aku kena tiru 3 perbuatan orang berturut-turut untuk 2 orang tanpa disedari. Okay. So far, yang kau rasa siapa yang kau rasa senang untuk kau attack benda tu? Semestinya lelaki aku. Tolong. Ini. Apa ni? Kau rasa siapa yang macam susah untuk kau attack? 2 orang je. Lelaki belakang. Ya, dia punya outfit dia nanti ada. Maksudnya kau dah berjaya buat mission? Lepas tu kau tak payah buat mission dah? Sebab kau dapat dia? Aku adalah spy. Macam spy kena gagalkan mission diorang semua. Aku akan rasa diorang sebab hint yang pasal spy aku dapat betul-betul aku punya. Dengan kalau diorang dapat ni memang diorang akan dapat tekan terus. Tapi aku duplicate dia, aku tipu dan aku berjaya hasut Kak Lin. Tapi Kak Lin dah tukar target. Tak apa. Aku akan hasut orang lain. Baik, kita saksikan.